Kertas cadangan untuk memberikan autonomi tambahan kepada cawangan Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan C4P kini berada di peringkat akhir dan dijangka akan dibentangkan kepada Agensi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA pada Mei nanti. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata usaha berkenaan adalah sebahagian daripada usaha memperkukuh hala tuju strategik Profession Penolong Pegawai Perubatan PPP. Selain itu, Kementerian Kesihatan juga sedang merangka satu rang undang-undang baharu bagi menggantikan Akta Pembantu Perubatan Pendaftaran 1977, Akta 180 yang dijangka akan dibentangkan di Parlimen menjelang 2026. Itu cita-cita besar bukan saja Datuk DG tetapi cita-cita besar menteri ini. Kalau boleh kita mahukan ia disiarkan segera dan kita mahukan ianya dibentangkan dalam RUU akan datang ya, dalam tahun 2026 paling lewatnya. Saya juga mematikan jumlah peranan kedudukan ataupun jumlah kedudukan dan peranan lebih 20,000 PPP dalam sektor kesihatan awam dan sebenarnya lebih 25,000 pengamal dalam seluruhnya sektor kesihatan umumnya. Ya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran sambutan Hari Pembantu Perubatan ke-14 peringkat kebangsaan tahun 2025 di Hospital Tunku Azizah pada Isnin.